Assalamualaikum gang. Welcome back to my YouTube channel Syahir Yazid. Yang belum subscribe. Okay, hari ni kita nak pergi jalan-jalan di sekitar sekitar mana sayang? Sekitar Cameron Highland. Let's go. Kita tak bawa stroller, tapi kita bawa kita punya bag ya, carrier untuk baby. Let's go. Okay guys, kita dah sampai first destinasi kita di Taman Rama-Rama. Okay, ni adalah tempat yang korang kena datang. Kat sini banyak haiwan-haiwan dan binatang-binatang yang ada. Okay, untuk tiket, untuk dewasa RM15 dan untuk kanak-kanak 10 tahun ke atas RM10. Okay guys, untuk serangga yang pertama korang akan jumpa pelbagai jenis kumbang. Ada kumbang tanah, kumbang laut, kumbang api. So korang boleh tengok kat sini. Jenis-jenis ular yang ada tak adalah banyak sangat, tak besar, kecil je. Jadi kita boleh pegang ular ni. Macam rumah aku dia geli. Time tempat ular ni dia lari. Sebab dia geli sangat. Okay, next binatang yang ada alpaka. Ada dalam 10 ekor. Macam-macam jenis ada. So kat sini korang boleh pegang alpaka dan dia ada jual sekali dia punya lalang tu RM10 tak silap aku, untuk sekali bagi makan. So kau bagilah makan alpaka ni puas-puas. Tapi hati-hati kadang-kadang alpaka ni dia bersin. Sebagai pengalaman baru kita kan, untuk binatang pelik-pelik yang kita susah nak jumpa dekat Malaysia ni. So tengok anak aku kami enjoy lagi tengok binatang-binatang depan mata. Korang kena try lah datang. Kami seronok lagi. Tengok anak aku lah, kami seronok lagi yang datang. Dia juga ada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, bunga-bunga yang kalau korang agak tak tahu, kat situ dia ada label kan. This is kangaroo road. Tengah rehat geng. Kita tengah rehat. Waktu rehat jam pukul 2 dia masuk balik lah. Bila kita pergi tempat orang, macam-macam benda yang kita tengok, kita belajar. Kita lama kita tengok pokok-pokok dan kambing-kambing dan binatang-binatang yang kita tak pernah tengok kan. Abang kita kan 18,000 jenis makhluk. Banyak kan? Dan kita dapat lihat sikit je. Sebab kita kena banyak membusaknya kita tempat orang. Lihat Allah.
Happy? Saya cakap? Ada apa-apa nak cakap? Tak ada? Kita oh, silap. So gang, kita dah pergi ke Mini Zoo. So dengan bayaran RM15 untuk dewasa, RM10 untuk kanak-kanak. Jadi nak kata best tu boleh lah dengan bayaran yang dikenakan. So next trip kita pergi ke tempat lain Sofia. Okay, jom. Lokasi yang kedua kita pergi ke Raju Hill. Jom. Dah sampai ke Raju Hill. Okay, selama kita pergi Cameron memang kita tak pernah singgah sini. Let's go. Kita tengok apa yang tempat menarik kat sini. Kita dah buat pembayaran tadi RM40 untuk 2 dewasa, 1 kanak-kanak kecil ni. Okay, dia bagi 1 bakul dan gunting. Okay, strawberry boleh petik setengah kilo sahaja. Kita berada di ladang strawberry dekat Cameron Island. Jadi kita nak ada pengalaman untuk petik sendiri buah strawberry. Selalunya kita beli dekat family store. Jadi ini kita nak ada pengalaman sendiri petik buah strawberry di Cameron Island. Tu depan belakang tu. Belakang tu lagi merah. Merah. Nampak? Okey. Nampak lah. Di sini. Boleh buat pavlova kat rumah untuk petik strawberry. Benar kita nak tanam kat rumah, tapi dengan cuaca dekat Melaka panas, ini strawberry potong. Pengalaman yang bahagia. Okay, Sofia okey? Sofia okey? Boleh? Nak lagi? Ni. Sini. Okay. Ya. Ni nak makan tapi dah. Merah ni. Merah banyak dah. Jantung. Ini merah lagi ah. Cik tak nak. Ya Allah. Kita petik ni. Fresh daripada ladang. Okay. Kita on guys, kita dah settle pergi ke Raju Hill. Next, kita nak pergi ke Kia Farm. Okay, jom, let's go!
jagung susu ni. Daripada ni boleh dapat dekat Cameron je. Kan? Nasihat saya dah. Okay, kita makan. Rasa dia manis geng. Tapi dia punya biji tu dia tak macam jagung kuning. Dia macam berkabus. Tapi yang ada gigi sensitif makan memang akan milu rasa. Tapi rasa dia manis kan? Sedap. Allah bagi sedap. Nak dapatkan boleh dapatkan dekat Cameron Highland.